Assalamualaikum. Selamat tengah hari siap awak. Allah sedap makan nasi. Siap awak mari tengok hari ni. Mok Tina buat gula khemok ayam. Boleh makan nasi minyak hari ni tapi Mok Tina makan nasi putih je. Ni antara bahan-bahan dia. Dia sama je kalau siap awak nak buat ayam ke, daging ke, kambing ke. Lebih kurang ginilah bahan-bahan dia ni. Ni ada bawang merah, bawang putih halia kita mayang. Mula-mula kita nak tumis dulu. Bawang merah, bawang putih ni separuh kita mayang, separuh lagi kita blend. Tapi mula-mula kita nak tumis dulu rempah 4 sekawang tu. Macam biasa. Kalau gula daging, kita gaul bahan rempah-rempah tu, daging kita perap. Ni ayam kita tak mau perap lah. Mok Tina tumis dulu rempah 4 sekawang, bubuh daun pandang. Lepas tu ni bawang merah, halia dengan bawang putih kita mayang-mayang. Kita nak goreng dulu sekejap. Goreng dulu biar dia wangi tu. Kuning-kuning dah sikit, garing dah sikit-sikit tu. Allah, sedap bau dengan daun pandangnya, dengan rempah 4 sekawangnya. Garing dah sikit, kita pun curahlah bawang-bawang hok kita blend tu. Ni rempah kurma. Kalau orang Terengganu dia panggil rempah khemok. Kalau bahasa Melayunya kurma lah. Gunalah brand dia pun siap awak nak guna tu. Lepas tu masak dulu sikit. Kalau resepi asal dia tak tambah cili boh ni. Tapi tambah sikit sesudu je lah. Nak suruh kali dicomel sikit, ada rasa pedas-pedas sikit. Ada juga orang buat style gini, tapi hok dulu-dulunya dia hok asal-asal ni tak bercili lah, dia warna kuning-kuning je. Tadi tu Mok Tina letak nisam, belacang, asam jawa. Tu Mok Tina tambah khisek. Nyo gula. Kalau orang Terengganu panggil nyo gula, kalau kutnya khisek. Lepas masak dah rempah tu, lepas tu Mok Tina tambahlah ayam, ubi kentang. Lepas tu ni bawang goreng. Kalau biasa kena buat banyak ke, daging ke, kita perak dulu rempah kurma tu dengan bawang. Tapi ni nak buat sikit je, kita masak je lah sekaligus gitu. Letaklah bawang goreng, letak garam, ajinomoto perasa tu, gaul. Kita bubuhlah susu cair. Kalau biasa kita gula pakai santan, tapi kalau khemok ni kita pakai susu cair, guna setengah tin je. Tengoklah. Dia kena tengok, kalau banyak sangat jadi pekat sangat tak sedap juga. Dia tak boleh nak cair sangat. Kena tengok dengan ayam banyak mana tu. Ni Mok Tina buat seko ni. Tambah juga air, jangan bubuh susu saja pekat dono jadi. Tambah air. Senang je. Dia main capuk-capuk, gaul, tunggulah bubuh belaka tu. Tunggulah ayam tu masak, ubi kentang tu lembut. Allah, makan nasi pulak dengan acor timung, sambal belacang. Beres. Selamat mencuba.